Emas untuk simpanan jangka panjang sebaiknya bermula dengan saiz 5 gram ataupun 1 dinar. Tetapi adakah simpanan gold bar 1 gram ini dianggap rugi? Jawapannya tidak. Bezanya sama ada anda untung sedikit ataupun untung banyak. Jika anda simpan 1 keping gold bar 5 gram berbanding 5 keping gold bar 1 gram, dari sudut keuntungan, 1 keping gold bar 5 gram ini memberikan keuntungan yang tinggi sedikit kerana gold premium atau kos upah lebih murah. Gram emas yang sama, tetapi strateginya berbeza bergantung kepada tujuan simpanan. Jika matlamat anda untuk gunakan emas itu sedikit demi sedikit, saiz emas yang kecil lebih praktikal. Saya berikan contoh, matlamat untuk pendidikan anak-anak. Katakan matlamat simpanan ialah 250 gram emas untuk 5 tahun pengajian. Ini bermakna setiap tahun anda akan gunakan sekitar 50 gram emas. Dalam situasi ini, lebih bijak simpan dalam bentuk gold bar 50 gram sebanyak 5 keping berbanding 1 keping gold bar 250 gram. Mengapa? Kerana harga emas naik secara purata 10% setahun. Jika anda jual keseluruhan 250 gram sekaligus, anda akan kehilangan potensi keuntungan untuk tahun-tahun berikutnya. Tapi jika jual sedikit demi sedikit, anda masih dapat rasai kenaikan harga emas setiap kali menjual. Jadi, bukan soal besar ataupun kecil saiz emas tersebut, tetapi strategi dan tujuan simpanan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold dengan ilmu yang betul, anda boleh klik link profil, daftarkan secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.